idea is kita nak flattenkan pasir tu pakai PVC ni. Aku tak ada alat yang dalam gambar ni, so, kita buat pakai PVC ni. Kita buat lebih kurang macam ni. Yang belah atas ni ada stick lah. So ni base dia, nanti ada tangkal. Kita buat tolak-tolak pasir tu. Nanti aku sambung video. Okay, ni aku bilang ketat lah. Sekejap lagi aku ketatkan. Yang ni sebabkan aku tak glue, kita belah sengit kan, dan kita guna untuk nak ratakan apa nama tu, pasir tu. Lebih kurang ni macam ni. So aku tunjuk lah cara nak ratakan dia. So, permukaan yang terlampau tinggi akan ditolak lah. Yang kawasan tanah yang rendah akan kena fill in. Nak hujan weh. So aku buat dulu, nanti aku share result. Aku siram sikit macam tak jadi nak hujan. Tapi aku akan tunggu mendap juga 2-3 hari. Dan kita top up lagi pasir kalau perlu. Dan kita tunggu dia tumbuh balik lah. So pasir ni dah rata. Jadi permukaan dia esok bila rumput dia naik dia akan rata juga lah.